Kemampuan tenaga kerja tempatan tidak dapat disangkal lagi. Tidak kira apa jua bidangnya, semakin ramai yang mendapat pengiktirafan dari pihak luar. Ini termasuklah salah sebuah firma perakaunan Bumiputra yang beroperasi di Kuala Lumpur, Salihin Consulting Group Sdn Bhd. Dengan menggunakan tenaga tempatan, firma ini telah berjaya mencipta sebuah perisian perakaunan lengkap yang mendahului perisian perakaunan yang sedia ada di pasaran. Perisian yang diberi nama iAccount telah dihasilkan oleh akaunten bertauliah khas untuk pengusaha industri kecil dan sederhana. Akaun yang iAccount yang kita lancarkan pada hari ini adalah untuk memenuhi kehendak masyarakat terutamanya SME yang memerlukan satu accounting software yang mempunyai ciri-ciri untuk berhadapan dengan good and services. So kita iAccount ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza daripada accounting yang sedia ada sekarang ni, di mana kita adalah yang pertama di Malaysia yang mempunyai keluaran pertama daripada produk tempatan yang ada kita masukkan GST dan juga masukkan juga pengiraan zakat sekali, di mana ini adalah satu keperluan kepada masyarakat perniagaan terutamanya yang Muslim. Kita berasa bangga sebab mungkin boleh kita katakan bahawa kita adalah yang pertama di Malaysia yang ada GST dan juga yang ada zakat competition atau pengiraan zakat, dan pengiraan zakat ni mungkin juga kita adalah yang pertama di dunia yang ada perisian perakaunan yang mempunyai ciri-ciri pengiraan zakat yang termasuk sekali dalam dunia perisian perakaunan ni. So kita boleh berbangga sebagai syarikat tempatan yang boleh secara inovatif mengeluarkan produk-produk ataupun perisian yang sebegini rupa. iAccount didatangkan bersama pakej lengkap yang mampu mengendali dan mentadbir keperluan GST. Ia merupakan perisian perakaunan yang sistematik dan berkesan, mahir dalam menyesuaikan perubahan yang melibatkan sistem invoice dan bil dalam proses perniagaan. Ini akan memudahkan penyediaan penyata laporan dan borang yang tepat dan lengkap, sekaligus memudahkan urusan pembayaran dan pemulangan, pengauditan dan pemfailan GST. Kita punya perancangan kita akan memasarkannya di peringkat dalam negara pada peringkat awalnya, dan kita akan melihat ke negara OIC sebab kita melihat sekarang ini potensial ataupun peluangnya adalah besar, dan kita lihat sekarang ini produk yang dibangunkan oleh orang-orang bukan Muslim terutamanya tidak mempunyai ciri-ciri zakat, pengiraan zakat ni. So kita berharap dalam masa yang akan datang kita dapat mengambil peluang ini untuk memasarkan kita punya produk ni ke peringkat yang lebih besar lagi, kepada peringkat global lagi. Modul ini akan memudahkan perniagaan, perbadanan dan organisasi Islam menentukan jumlah zakat yang perlu dibayar. Dengan siri keselamatan terkini yang mengandungi data pada tahap kesahihan dan kerahsiaan optimum, sekaligus menepati kehendak Standard Laporan Kewangan Malaysia (MFRS). Diharapkan dengan adanya perisian ini dapat membantu usahawan tempatan dalam memudahkan mereka mengira pengiraan zakat dan juga cukai barangan dan perkhidmatan. Sekian saja dari saya, Wan Al-Azhar. Assalamualaikum. Jumpa lagi.